makanan yang kau order tu. Ambil makanan yang kau order tu. Cepat. Nanti ada orang nampak. Weh, ambil makanan yang kau order ni nah. Ambil, cepat. Nanti ada orang nampak. Okey. Okey dah. Aku gerak dulu. Kau gila makan kat belakang. Kan ada orang nampak kan. Bye. Okey, hari ni misi nak tangkap orang tak puasa. Untuk kali pertama. Harap-harap semua puasa lah. Kalau tak kena tangkap. Kita akan merayau mencari sesiapa yang tidak puasa. Siren sikit. Itu pin je. Oh, siren tak ada. Rasanya diorang selalunya duduk kat tempat tertutup kan. Jom kita cari. Sini ada tak? Kita stop jap. Hello? Ada yang tak puasa ke? Okey, tak ada siapa jawab. Jom kita pergi sana pula. Kita reverse. Macam semua puasa tapi selalunya ada yang tak puasa. Naik jap. Mungkin semua puasa kot. Sekejap kita check kat tempat lagi satu ni. Wah, oi. Tentang tak puasa tu yang langgar tu. Sekejap. Bukan ada tempat tertutup ke kat sini? Ada orang pakai baju hitam kat situ. Jom kita tengok dari jauh. Takut dia nampak pula kan. Jom turun. Kita tengok sekejap sikit. Uish, dia tak puasa lah. Angkat tangan. Naik penjenazah cepat. Kau tak puasa kan? Naik penjenazah cepat. Cepat. Sini. Itulah tak puasa lagi. Kan dah kena tangkap. Dah 10 malam terakhir ni. Tak puasa juga kan? Jom. Kau akan kena kurung sepanjang bulan puasa ni. Dengan kena denda RM2,000. Keluar. Cepat keluar. Sini. Kau pekak ke? Kau makan roti. Sini. Cepatlah. Kau jangan lari. Kalau lari aku kejar. Aku ingat aku tak laju ke. Sini. Masuk dalam ni. Kena kurung. Cepat. Sini. Ini dah ada orang. Sini. Oi, sini. Dia ni mungkin tak diwajibkan puasa kot. Dia gila. Okay. Bye-bye.